Himpunan Alam Melayu sempena Istimewa Antarabangsa Paduan Ummah 2026. Dalam waktu yang singkat ini dan agak lewat asalnya, saya mewakili Yang Berhormat Datuk Seri Menteri Besar dan juga Kerajaan Negeri merakamkan jutaan terima kasih kepada semua wakil-wakil daripada negara-negara, sama ada nama-nama yang saya sebut ataupun pengiring-pengiring dan rombongannya. Dan juga saya ucap terima kasih kepada semua yang hadir dalam menjayakan program pada petang ini. Diharapkan agar Himpunan Alam Melayu ini bukan sahaja mengingatkan kita tentang sejarah, mengingatkan kita tentang realiti, tetapi juga mengingatkan kita tentang satu harapan masa depan dan juga kebimbangan-kebimbangan kita di masa depan. Bila kita tahu tentang jalur kehidupan kita ini berasaskan sama ada sejarahnya, realitinya dan masa depan, maka kita Alam Melayu ini penuh dengan keistimewaan dan kelebihannya, sama ada pada keturunan dan bangsa, pada sudut keilmuan dan keagamaan, pada sudut peradaban dan ketamadunan, pada sudut kebudayaan dan kesenian, dan apa sahaja kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala ini kita gunakan, kita gabungkan dan kita satukan atas satu ummah dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Maka lahirlah ungkapan yang biasa kita sebut setiap kali kita membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur sekalian alam, termasuklah alam Melayu yang Allah Ta'ala kurniakan buat kita semua ini. Kita menjadi mulia dengan Islam dan kita akan menjadi kuat dengan Islam, insya-Allah. Terima kasih kepada semua wakil-wakil yang saya sebut, penganjur, dan lebih utamanya yang sangat menarik perhatian saya dan sangat teruja ialah pertunjukan silat dari